Wangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Oleh kerana kali ini kali yang pertama saya dapat soalan pada mesyuarat kali ini berbandingkan Bangi dah 3 kali, izinkan saya membaca serangkap pantun. Bukan geng kerajaan ke? Kolej TVET ilmu dicari, kemahiran tinggi jadi keutamaan. Kerja terjamin, pendapatan diberi, TVET pilihan masa hadapan. Soalan Wangsa Maju nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju. Bagi menjawab soalan pertama, ingin saya maklumkan bahawa aliran pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET adalah merentasi 12 kementerian. Untuk makluman Yang Berhormat, minat terhadap TVET menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak 5 tahun kebelakangan ini. Lonjakan ini dipacu oleh pelaksanaan portal permohonan berpusat UP TVET yang dibangunkan oleh Jabatan Pengurusan Kemahiran JPK. Sebagai sebahagian daripada pembangunan data raya TVET di bawah rancangan Malaysia ke-12, portal ini berfungsi sebagai single window seumpama UPU online bagi menyelaras kemasukan ke semua institut TVET awam dan swasta. Sejak dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 20 Mei 2024, UP TVET Perdana telah menguruskan 23,038 penawaran bagi ambilan 2025, manakala UP TVET Flexi bercatatkan 67,332 permohonan melibatkan 53,550 pemohon daripada 737 institusi yang menawarkan khusus merangkumi program sepenuh masa, micro credential dan khusus jangka pendek. Sehingga kini sebanyak 56,896 tawaran telah dikeluarkan dan 30,206 telah memulakan latihan di institusi masing-masing. Kesumar Menerusi Jabatan Tenaga Manusia JTN mendapati kadar pengambilan pelajar baru bagi program sepenuh masa meningkat daripada 8,036 orang pada tahun 2020 kepada 9,708 orang pada tahun 2025 dengan peningkatan purata tahunan sebanyak 4.2%. Selain itu, kajian kebolehpasaran graduan 2025 menunjukkan kadar 95.5% graduan JTN berjaya mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan, menggambarkan keyakinan terhadap kualiti latihan yang dijalankan. Tan Sri Yang Di-Pertua, menjawab soalan kedua, Kusuma yakin rancangan Malaysia ke-13 akan membawa perubahan struktur melalui reformasi pasaran buruh bagi mewujudkan ekosistem pekerjaan yang dinamik, berdaya saing dan mampan. Rancangan Malaysia ke-13 mensasarkan peningkatan 70% guna tenaga penuh berkaitan kemahiran menjelang 2030 dan 60% lepasan SPN menyertai program TVET. Bagi menyokong rancangan Malaysia ke-13, Kesuma telah merangka pelbagai inisiatif bagi memperkukuhkan ekosistem TVET dengan tumpuan utama kepada penyediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri seperti pelaksanaan program akademi dalam industri ADI yang dilaksanakan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Antara langkah utama ialah perluasan pelaksanaan akademik dalam industri ADI yang kini melibatkan 1,687 syarikat, 237 pusat latihan swasta dan 67 pusat latihan awam bagi menyediakan laluan latihan berpaksikan tempat kerja. Pada masa yang sama, kerajaan memperkukuhkan sistem persejarah kemahiran Malaysia SPKM dengan menyesuaikan semula standard kemahiran atau National Occupational Skill Standard NOS agar selari dengan teknologi baru seperti otomasi, kecerdasan buatan AI, tenaga hijau dan digitalisasi. Selain itu, rancangan Malaysia 13 turut mencadangkan perluasan SPKN sehingga tahap 8 bagi membolehkan laluan kemahiran mempunyai peluang ke peringkat tinggi yang sama seperti laluan akademik, seterusnya meningkat mobiliti, pengiktirafan dan nilai pasaran tenaga kerja berkemahiran negara. Langkah-langkah ini memperkukuhkan daya saing graduan TVET, mencepatkan integrasi industri-industri serta meletakkan Malaysia sebaris dengan negara maju dari segi peningkatan kelayakan teknikal dan profesional. Saya yakin menyatakan bahawa Kesuma komited bagi memperkukuhkan tabik urus TVET melalui penubuhan Suruhanjaya TVET
penggubalan Akta TVET dan pindahan Akta 652 bagi memartabatkan TVET serta laluan akademik. Penawaran program TVET juga akan diselaraskan dengan keperluan industri berasaskan sektor bernilai tinggi dan teknologi termaju. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Saya jemput Bangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri atas penerangan yang diberikan tadi. Kita semua menyambut baik data peningkatan enrolment dan kadar kebolehpasaran graduan TVET. Tapi dalam masa yang sama juga kita tahu bahawa untuk bajet 2026 peruntukan sejumlah 7.9 bilion diperuntukkan untuk TVET. Dan ini lebih besar daripada 19 kementerian yang lain yang mempunyai peruntukan bajet yang lebih rendah daripada 7.9 bilion. Bagi memastikan aliran TVET dapat terus berkembang dan dengan satu hala tuju yang lebih tersusun dan lebih berstruktur, apakah perkembangan terkini pengubalan rang undang-undang TVET, Akta TVET, dan bilakah kerajaan bercadang untuk membentangkan cadangan tersebut di Parlimen? Terima kasih. Sila Menteri. Bangsa Maju dan terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi bahawa penglibatan yang amat penting sekali apabila penubuhan Suruhanjaya TVET, pengubalan Akta TVET dan pindahan Akta 652 ini. Bagi penyelesaian tersebut sudah pastilah kita memainkan peranan yang amat penting supaya Suruhanjaya TVET ini dapat memastikan bahawa keseluruhan dalam rangka yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Bangsa Maju tadi, kita dapat menyelaraskan dengan peruntukan yang begitu besar sekali untuk TVET 7.9 bilion. Untuk TVET saja sudah pastilah kita melihat bahawa negara kita ini hendak lebih maju ke depan dengan kemahiran pelukan masa kini seperti otomasi, AI, drone, data analisis dan keselamatan cyber, dan perluaskan latihan di bawah ADI yang saya nyatakan sebentar tadi. Dan sektor pertumbuhan ini amat penting bagi kita. Di bawah rang Undang-Undang Pembangunan Kemahiran Kebangsaan pindaan 2025 akan dibuat bacaan pada mesyuarat kali ini. Sudah pastilah saya mendapati bahawa ahli-ahli berhormat akan menyokong penuh kerana negara-negara berkemahiran tinggi ini menjadi satu keutamaan kepada kita untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Baik, saya jemput Baran Terap. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya melihat Kementerian Peladangan dan Komoditi telah menetapkan prasyarat kepada pemain industri peladangan untuk mengambil graduan ataupun pelajar TVET sebelum diberikan kebenaran untuk mengambil pekerja asing. Soalan saya, adakah pihak kesemua akan mengangkat langkah Kementerian KPK ini untuk menetapkan prasyarat wajib mengambil pelatih TVET sebelum menggaji pekerja asing, dan adakah ini akan dimasukkan dalam Akta 652 yang dicadangkan? Terima kasih. Baik, Sila Menteri. Terima kasih Yang Bertuah. Sebenarnya mana-mana langkah yang akan dilaksanakan melalui akta-akta kita sudah pastilah meliputi semua. Lantaran itu di Kesumar sendiri bukan sekadar saya nyatakan melalui TVET, tetapi melalui beberapa perkara yang kita akan mengambil langkah-langkah drastik. Sebab itu kalau Yang Berhormat melihat saya kekerapan turun padang untuk memastikan semua perkara-perkara ini dapat kita pastikan. Dan sudah pastilah apa persoalan Yang Berhormat yang saya nyatakan sebentar tadi bahawa rang Undang-Undang Pembangunan Kemahiran Kebangsaan pindaan 2025 nanti akan dibentangkan, dan sudah pastilah perkara-perkara ini meliputi semua aspek, termasuklah aspek pekerja-pekerja asing yang akan dibincangkan dengan semua libat urus yang akan kita lakukan. Dan sudah pastilah cadangan-cadangan seperti Yang Berhormat ini kadang-kadangnya kita akan masukkan di bawah kuasa menteri untuk melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Padan Terap sebentar tadi. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Seterusnya saya jemput Puan Muhammad